Irfan gerak dengan family Irfan lah. Ada mama, ada abah, dengan Nurin, dengan Kak Yang, Irfan lah, berlima. Irfan tak tahu pun abang Fatah ada. Lepas tu Irfan pun Irfan dah drop Kak Yang, mama, abah. Lepas tu Irfan nak pergi park kereta lah. Lepas tu bila Irfan nak park kereta tu, Irfan dalam kereta dengan Nurin. Lepas tu bila Irfan nak turun tu, Irfan nampak satu jejaka tau keluar kereta, tinggi, pakai spek tau, pakai spek. Lepas tu Irfan macam macam mana aku lihat, tapi di mana ya? Sebab baru ni abang Fatah pakai spek tu masa beraya kat Johor. So Irfan gosok maghrib. Irfan betul ke Abang Long datang? Lepas tu Irfan pergi lagi dekat. Lepas tu Irfan tengok baju warna hijau. Lepas tu Irfan